Hello guys, selamat pagi. Kita hari ini kita nak pergi beraya. Raya apa? Raya dengan kawan kita. Raya dengan kawan kita. Kita nak pergi hari raya korban. Nak pergi tengok sembelih lembu kan? Tak nak. Hah, tak nak? Busuk. Busuk bau. Raya pakai mana mama? Mana mama? Dalam bilik. Dalam bilik buat apa? Dah buat apa-apa. Selamat Hari Raya kepada keluarga Tok Umar dan keluarga Dekaishi. Kepada Kak Umar ya, Kak Umar tak ada sini. Lepas tu nak inap ke? Tak ada. Mama. Apa? Tak ada ucapan. Okay, so guys, sekarang kita nak pergi ke rumah mana? Kita nak pergi mana? Rumah Onyang, rumah Tok Ma. Rumah Tok Ma. Nak pergi sembelih lembu. Okay? So kita jumpa nanti. Okay? Kita jumpa lembu nanti. Okay? Okay, bye bye everyone. Dah. Mama semua. Mama tengah sibuk. Kita on the way ke rumah Tok Ma. Tok korban. Mana baju raya awak? Korban nak pergi korban. Nak cakap apa? Selamat Hari Raya. So hari ni Alisha nak tengok lembu tak? Bukan. Ingat tak hari tu kan yang tahun lepas saya tengok lembu yang apa dengan nenek tu yang dia tu. Nanti kita tengok benda yang sama juga. Kita tengok jauh-jauh lah. Okay? Okay lah. Drama go. Okay lah, saya tengok lah. Okay lah, bye-bye. Bye-bye. Ya, bye-bye. Takut eh. Takut. Semaya. Tu tengok balik lembu. Takut dengan lembu. Tengok dah pergi lah. King. Oh. Baba.
Kalau ada apa-apa gaku apa main dia lah, tapi abang tu kalau abang skor apa-apa lah. Ada lagi tak? Ada kita boleh kata kak ada untuk pasang saya batu. Saya batu. Ha? Aku. Aku lah. Oh ada ni di depan. Ha. Nak pasang sikit boleh tak? Ha, pasal. Nak tengok paruh angka tak? Aku ah. Mak, kata-kata untuk hari ni. Dah lambat dah. Jiwa. Mari tengok dengan tu. Mantap bah. Kata-kata hari ni bang. Kata-kata hari ni. Lambat bang ayah. Kata-kata hari ni Pak Akil. Ke depan. Mantap bagi depan. Kelak. Rebah lembu. Dia dah ikut. Kata-kata hari ni ni. Lambat lah. Apa? Tekak ya? Robek ni dia baru lembu ni. Keluar dari sini. Mak, laskan Boleh. InsyaAllah boleh. Oh, masya. Biru. Oh, ya. Oh, Amak. Mana kucing gantung? Ni Syakir. Gana bodoh nak gitu. Buang balik. Biasanya disebabkan dia bangun lagi tu, nyawa dia belum habis lagi. Sebab tu dia boleh bergerak lagi walaupun kita dah potong dia. Itulah sebab-sebabnya kalau korang tak tahu lah. Okay. Dalam 5 minit dia akan hilang. Sikit-sikit. Kalau dia kejar aku lagi. Okay guys, kita baru siap. Kita baru siap membagi-bagi semua benda. Aku masuk hari 3 hari. Just 3 semua kat video chat tunggu. Tengok kita Wakil Wilia. Baru siap nak bagi-bagi, nak kemas-kemas semua. Alhamdulillah semuanya selamat. Jangan main tak. Untuk dalam rumah dah tak? Tak kat ilmu mama. Dia dekat tu. Tengok. Kita makan apa? Singa daging. Semayah kam. Daging. Semayah. Okay guys. So sekarang kita nak tunjuk cara-cara orang kata apa? Membuat rojak katih. Kita bawa ke belakang rumah penyediaan rojak katih. Ya. Baik, explain sikit Baik. Cara kita bakar dulu kaki tu, sebelah bawah tu tapak kasut tu. Lepas tu kita rebus. Ni rebus ni rebus. Tapi rebus ni nampak macam tak menyelera lagi, tapi kita akan basuh. Akan basuh banyak kali lagi lepas ni. InsyaAllah bersih lah. Tu buat apa tu? Tu buat apa? Kikir benda kikir. Kasut tak? Kikir kasut. Tu buang dia punya bekas-bekas lagi. Lepas bakar kikir dulu lah. Buang dia punya kesan bakar. Lepas tu buat rebus.
Inilah penyediaan rojak katih. Penyediaan dok menyelerakan. Makan dah bertambah. Boleh dah. Dia rebus ni sebab kita mungkin tak buat dalam masa yang singkat. Jadi kita nak bagi dia buang berbau ke, nak simpan dulu dalam peti ke. Itu je. Tapi kalau ekstrim boleh makan terus. Itu memang cannibal lah. Cannibal ni lah. Okay guys, so macam tu guys, kita buat rojak katih. So lepas ni kalau makan tu ingat-ingat macam mana buat dia. Baru rasa feel. Okay, so nanti kita sambung. Nampak? Tengok. Lepas kita bakar. Tabuk kaki ni. Lepas tu baru kita kikis. So macam tu lah. Okay. Kita bakar ni kumat-kumat dah mati lah. InsyaAllah mati lah. Memang mati pun. Kita legam. Nanti kita nak cabut tapak kasut tu senang sikit bila bakar. Oh, kita cabut ke tapak kasut? Kasut cabut lah ni, buang. Supervisor datang. Supervisor datang. Dok, yang 5 ada lebih ni. Apa dah tak ada orang ambil dah. Ya, kalau bakar kita letak sini. Ini kerja dia mengikis. Mengikis nak buat rojak katih. Baru sur makan. Sampai tidur dalam kemah sini. Siap letak aircon. I know, say hi. Ya. Hai. Cuba Atia. Hai. Cepat dah. Malu. Okay guys, so kita baru balik ke rumah Kubu. So semua baru lupa mandi. Semua nak rehat pula. So sampai itu je konten kita kali ni. So kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Peace out.